Assalamualaikum dan selamat malam. Kita bersiaran langsung lagi di M&M Sports Center Ecoflora. Tapi malam ni kita akan menyaksikan perlawanan persahabatan di antara pasukan Eva Soccer Team menentang pasukan Eva Hijau. Baik, sepakan pertama dimulakan oleh pasukan Eva Soccer Team. Jika dilihat kepada barisan pemain, masih lagi dalam permainan. Cantik hantaran ini. Ada lambungan ke hadapan, peluang untuk Talha melakukan penyudah di sini. Ada kesilapan daripada pertahanan yang gagal mengeluarkan bola dari kawasan berbahaya. Ada seorang lagi pemain pasukan Eva Soccer Team di bahagian fokus. Kembali sekali lagi ke bawah, hampir-hampir saja melepaskan bola ke arah Talha. Talha walau bagaimanapun mendapat bola. Satu percubaan daripada Talha, hanya perlahan sahaja. Sekali lagi pasukan Eva Hijau berjaya masuk ke dalam kotak penalti. Peluang untuk pemain jersey nombor 14. Hanya rembatan saja diperlukan di sini. Menghantar bola ke arah pemain jersey nombor 12. Perlahan sahaja. Jaringan kedua berjaya dilakukan. Hantaran-hantaran pendek di dalam kotak penalti. Pertahanan pasukan Eva Hijau. Peluang. Pemain jersey nombor 77. Peluang untuk pemain jersey nombor 12 pula. Masih lagi ada peluang. Bola berlega-lega dalam kotak penalti pasukan Eva Hijau. Satu rembatan ataupun sungkitan saja. Sedikit terlambat barisan tengah mereka untuk datang untuk mendapatkan bola, memberikan sokongan pada bahagian pertahanan. Satu lagi lorongan lepas. Jaringan ketiga bakal dilakukan. Itu dia, mudah. Satu lagi jaringan mudah dilakukan untuk mendapatkan bola. Amri sedang melihat pemain di sebelah kiri sana melakukan larian cantik lepas. Ada peluang untuk pasukan Eva Hijau sekurang-kurangnya melakukan percubaan di sini. Terkena tiang pula daripada Amin. Amri balik kepada Haris. Haris satu chip ke hadapan, kali ini berada di kedua offside. Amin sekali lagi percubaan. Sudah 3. Luqman naik ke atas untuk memberikan peluang untuk pasukan Eva Hijau. Baik daripada sotong dan oleh Luqman. Bantu daripada Amin dan juga Luqman. Amin lepas kali ini. Satu lagi peluang untuk Amin. Kita lihat apa keputusan kali ini. Itu dia. Akhirnya Amin berjaya melakukan jaringan. Baik, gerakan ini 1-2. Cubaan dilakukan. Kali ini pasukan Eva Soccer Team pula kerap masuk ke dalam kotak penalti pasukan Eva Hijau. Lepas, baik gerakan daripada pemain ini terus saja mendapatkan jaringan yang keempat. Larian agak terlewat Ipajelo namun berjaya melepasi pemain di sebelah kiri. Terus saja melarikan bola ke hadapan. Baik lorongan untuk Joe. Masih ada peluang untuk pasukan Eva Hijau. Satu lagi percubaan daripada Joe. Ada tepisan daripada botak sebentar tadi. Masih lagi tidak mahu melepaskan bola. Baik, hantaran kali ini tidak berada di kedudukan offside. Namun botak sudah pun keluar daripada kotak penalti. Namun berjaya juga pemain ini menghasilkan jaringan yang kedua untuk pasukan Eva Hijau. Lepas kesilapan daripada pertahanan pasukan Eva Hijau, miss kick sebentar tadi. Cubaan terus dilakukan tepat pasukan Eva Hijau. Baik, peluang sekali lagi untuk Amin. Rembatan daripada Amin padu. Baik, fly daripada penjaga gol pasukan Eva Soccer Team. Baik, lorongan ini peluang untuk pasukan Eva Soccer Team. Tertewas di situ Syamsul, namun berjaya mendapatkan semula bola.
Mujo mengadil menghentikan perlawanan atau rapat dengan Lukman. Dirampas kali ini. Lukman merampas kembali kedudukan. Perlahan saja. Satu lagi jaringan menjadi dihasilkan oleh Lukman melalui kaki kanan. Fall kali ini untuk pasukan Eva Soccer Team. Jadi kita berikan tumpuan untuk sepakan percuma ini. Baik. Sedikit saja tersasar. Hampir saja melakukan jaringan sendiri. Peluang. Terkena palang pula kali ni. Masih lagi terselamat gawang yang dikawal oleh Syamsul. Jadi keputusan akhir, Eva Soccer Team 4, Eva Hijau FC 3. Jadi terima kasih kepada anda yang menonton secara langsung ini. Jangan lupa subscribe channel kami untuk perlawanan-perlawanan yang kami bawakan. Jadi terima kasih dan Assalamualaikum.